semua, Assalamualaikum. Saya Sheila Amzah dan ini merupakan vlog untuk perjalanan kami di konsert venue kami yang pertama di Chengdu, China. Selamat datang ke YouTube channel saya setelah lama tidak kembali. Kali ini kita akan ke Chengdu untuk konsert Sheila Hamzah. Dekat Chengdu ni Alhamdulillah tiket semua sold out. Lagu yang dinyanyikan ada 21 buah lagu dan everyone looked really happy. Sebenarnya apabila saya cakap ini adalah venue yang pertama, kita sebenarnya tengah buat touring di China. So selepas Chengdu kita akan ke Guangzhou pula pada 31 hari bulan Januari ini dan break kejap untuk Chinese New Year, and then kita akan sambung di bulan March di Beijing dan juga Shanghai. Untuk sesiapa yang nak tengok konsert saya tapi anda semua berada di Malaysia, jangan risau, kita tak lupakan orang Malaysia. Anda boleh dapatkan tiket di www.dfp.com.my kerana saya akan ada konsert berlangsung pada 9 hari bulan Mei 2026 ini. So untuk konsert kali ni macam mana? Saya sebenarnya nervous lah sayang. Nervous sebab last konsert saya kat Beijing tahun 2018. Selepas 8 tahun kembali ke China untuk konsert solo. Nervous lah. Plus walaupun kita ada 4 show, 4 venue total, tapi Chengdu ni merupakan venue yang pertama. Dan dalam set list konsert saya sebelum ni, saya memang tak pernah ada show solo dekat Chengdu. So ni pertama kali. Band practice semua macam mana? Band practice okey lah. Untuk tempo masa yang begitu singkat ni, ada banyak benda yang saya ni seorang yang agak perfectionist lah kata orang kan. I work really hard, saya bekerja keras, jadi saya mahukan benda tu menjadi sempurna. Tapi of course tiada perkara dalam dunia ini yang sempurna. Jadi benda tu yang meresahkan saya lah, meresahkan dan merusingkan saya. Tapi compare dengan kerjaya saya dulu-dulu, selalunya tim konsert saya seorang buat 5 kerja. Tapi pada kali ni dengan adanya Ubay memegang kamera, tapi tim kita ada 3 orang pegang kamera. Ubay, Aini dan juga Faza. Lepas tu kita ada assistant stylist kita Kasrina. Cik Nas tak dapat hadir sebab adik dia kahwin, tapi next venue dia ada. Makeup artist kita Syamil Isma, dan kita ada seorang pembantu nama dia Cici. Dia Chinese. Tidak lupa kepada Lebay. Tidak lupa kepada saya datangkan khas daripada Malaysia untuk menjaga mikrofon kesayangan saya, untuk make sure sound-sound dekat dalam telinga saya ni sedap. So total team ada dalam 8 orang. Termasuk nanti Mr. Manager saya sampai daripada Australia. Darren. So basically saya, Darren, Aini, Faza, Kasrina, Lebay dan juga Cici. Dan kita punya counterpart daripada China pun datang juga, ada 2 orang. So total kita ada 12 orang lah. Agak expand lah manpowernya, tapi ikutkan sebenarnya perlukan ramai lagi. Tapi kita slowly but surely. Saya punya harapan adalah kalau saya dapat bawa band kita sendirilah, mungkin ini in the future show. Jadi senang nak mempelbagaikan dan senang untuk kita plan jenis show yang macam mana kita nak. Tapi itu benda yang kita dapat buat sayang dekat show saya dekat DFP, dekat Dewan Philharmonic Petronas. Memang 100% song list, set list tu memang datangnya daripada awal. Datangnya daripada saya, apa yang saya suka, idea kami satu tim lah, daripada side kita sendiri. Doakan semuanya berjalan dengan lancar. Korang memang nak tengok benda-benda journey behind the scene. So kami datangkan khas lah daripada Malaysia. Dengan adanya Encik Ubay, dia dah tak berseorangan lah, dia dah ada tim sendiri sekarang. So guys, jangan lupa subscribe banyak-banyak. Saya nak capai 100k tu, saya nak silver plate button tu juga. Okay, so sekarang kita nak rehat, nak tidur, nak makan. Sebab perjalanan 4 jam setengah. Chengdu di kat mana tu? Sichuan. So jumpa di Sichuan. Alright, perjalanan daripada Malaysia ke Chengdu mengambil masa kurang lebih 4 jam setengah. Alhamdulillah, cuaca dia agak terkejut lah untuk kami-kami yang daripada Malaysia. Cuaca panas atau hujan ni, sebab kat sana sampai-sampai saja, kalau mengikut ramalan cuaca kata 7, sampai-sampai 4 Celsius lah. Kami semua memang agak terkejut kat situ. Tapi nasib baik kami dah bekalkan lah jaket-jaket yang puffer-puffer yang tebal-tebal. Tapi tetap juga terkejut lah. Ya guys, sudah mendarat guys. Mendarat guys. Reporting from Chengdu. Kita
tengah menunggu kawan-kawan kita. Nasib baik kita bawa kita punya Baju sejuk. baju sejuk kita ni bawa dalam flight. Sebab Google cakap 7 darjah Ya, Celsius. dia tipu kita, Wak. Hai. Tapi sekarang ni 4 darjah Celsius. Tengok saya sejuk. Kena awak sejuk. So kita akan bergerak untuk kita ambil beg apa semua. Kawan-kawan, ketibaan adik-beradik lan ribut. Okey, lepas ni tak boleh nak pegang kamera semua. Pergi immigration. So, lepas ni kita jumpa. Bye-bye. Lagi kejutan, ada fans yang memang tunggu menantikan kedatangan kami di Chengdu dan bagi hadiah pada saya. Ini perkara yang kata orang sangat-sangat mengharukan. Ada fans yang actually bukan daripada Chengdu pun, diorang fly to Chengdu just to watch my concert. Dan daripada airport tu kita kena ke hotel, ambil masa dalam 1 jam macam tu daripada airport ke hotel. Teruslah kita tunggu di hotel dan masuk hotel semua, terus berehat sebab the next day kita terus ada rehearsal macam biasalah. Okay guys, Alhamdulillah Settle. sampai semua kat luar ni. Ramai. Fans awak semua tu? Ya. Lepas tu diorang tarik-tarik saya. Betul Nasib dah. baik ada 800 bodyguard tadi kasi. Ya, Syamil pula bodyguard sana. Ready for Chengdu. Esok ada rehearsal. Esok ada rehearsal guys. So urusan immigration semua dah settle. Kita akan bergerak ke hotel. Ada dalam 1 jam lebih lah. Dah tapau tu makanan dekat Asia. Ya. Hopefully tak basi lah kot Tak, insyaAllah. Jadi kita room tour guys. Room tour guys. Oh, dah sampai. Kedas tu basi. Ada muka, ada muka. Mr. Upai ya, Mr. Upai. Orang kaya. Orang kaya. Tak, masalahnya artis undangan kau. Undangan. Berapa lagu nyanyi esok? Lusa? 6 lagu. Masalahnya ada upah. Ini first time lucu. Ya, apa perasaan ni? Ha? Ini biasa kalau kat China memang saya diangkat. Oh, dia angkat macam ni lah. Oh, mega. Mega. Cakap apa lah kan guys. Oh, memang mega. Kenapa dia tak gambar saya? Tak bagi Tak, dia macam tak boleh cari kat Google China, tak ada. Room tour guys. Room tour macam biasa. Oh, Silakan selamat masuk datang. ke bilik saya. Selamat datang ke bilik saya. Oh, dahsyat Okay, ni I kena minta diorang tukar ni. Ni mineral tak ni? I tak boleh kalau I yang bukan mineral. Drinking water is like campaign. Okay, ni kita punya kitchen kita. Kitchen area lah Boleh dah awak nak basuh baju nanti. Oh, ada basuh baju. Pinggan nanti awak basuh lah Kanan ada semua. Halalan toiban semua. Oh, dapat bunga lah. Fan saya kasih tadi ada dekat air kot. Oh. Yang dalam beg tu. Apa lagi menarik bilik ni? Oh, okay. Awak juga lah yang kawin baju kan? Oh, gosok baju. Masih saya. Tak ada orang lain. Okay, hadiah untuk Ria. Ria pot dan Seti pot. Dah ada dah. Tapi ada 4 lah. Ni mak bapak dia, ni anak Oh, dia. ingat dia suruh tambah lagi 2 tu. Jangan. Okay. Nampak tak tu? Saiz dia kan berbeza. Yang penting sekali. Nampak? Sejadah. Kita ada sejadah tau. Kiblat. Darah kiblat guys. Darah kiblat. Ya Allah. Ke bilik saya. Masih panda. Ya Allah. Oh. Ya Allah. Kelakar. Ini memang dunia panda. Comel. Ini nak kita suruh apa? Mendobi? Banyak Tak, lagi. saya rasa sebab dia orang tak kasih orang masuk kot. So terus privacy. Oh, Sheila. Itu dia. Oh, lama. Cantik. Ni magnet. Dahsyat guys. Semua ada. Oh, ni apa? Dia orang punya merchandise adapter lah. semua. Merchandise. Sheila Zah live tour guys. Ini wardrobe lah abang ni. Ini tandas guys. Mek kawan-kawan, come on. Tandas. Oh, ni masuk tembus sana balik. Hai. Ada bathtub guys. Ada bathtub. Okay, ada shower lah. So itu ada Ya, house macam ada tour. orang tanya. Jadi mereka berkampung tu di sini. Betul. So itulah ada bilik Sheila Hamzah untuk Chengdu tour. Oh, ni dah mula berangan dah ni.
Panda. Ya, panda. Dia panggil panda apa? Siong Mau. Siong Mau. Okay guys, today I learn inilah buah yang Ali Syukri buat jadi sabun. Buah bidara. Ya, ni bidara. Rasa dia macam mana? Rasa dia macam apple hijau. Apple. Oh. Okay, rasa. Oh, macam apple. Tapi dia teranguk. Tak ada rasa sabun, jangan risau. Macam influencer lifestyle ke? Selamat pagi. Day 2. Kita dah bersiap nak pergi makan. And then hari ni ada rehearsal. Dan saya perasan satu benda Korang tengok ni. Apa yang korang perasan? Ini jalan. Kan jalan kan? Lepas tu dia buat sekolah sini. Atas bangunan ni dia buat rumah lagi. Dia macam yang dekat Chongqing yang bertingkat-tingkat tu. So rupanya dekat China ni normal. Kita turun sudah. Selamat pagi. Dahsyat semua ni. Wah. Turis weh. Turis. Kat sini pukul 10 dia dah caw dah daripada hotel. Dan jalan? Gen Z. Dia pandai cakap Cina Dia kadang-kadang dia pandai tapi ni hao je lah. Sampai ke sudah ni how. Ini memang tempat shopping ni. Semalam tak nampak. Ya, tak nampak tu. Adidas. Adi hilang lagi ni malam ni. Husband. Ah, Hi. Selamat pagi. Selamat pagi. I'm from Singapore. Oh, Yeah, from Singapore. That's right. Yeah. sampai sudah. Ya, anak-anak. Kita mantap orang bertiga. 3 kamera nampak. Macam jalan-jalan China. Borak-borak traveller ni guys. Guys, kat sini motor elektrik memang banyak. Bukan nak kata banyak lah, majority semua motor elektrik. Yang sekarang kat Malaysia tengah ramai orang gunakan daripada GGR motor kan. Kat sini memang keseluruhannya memang motor elektrik dan kenderaan pun elektrik. Susahlah nak dengar dia orang vroom-vroom sini. Sebab kat sini kalau anda kata ada sportbike ke apa ke yang exhaust besi, dia pom-pom-pom, dia orang dekat traffic light pun dia orang kena matikan enjin. Lepas tu baru sambung berjalan. Dia mengelakkan pencemaran bunyi lah. Okey, marilah kita masuk. Nampaknya orang dah mula tengok-tengok. So kita yang ni dia dah booking. So adalah tempat. Portion memang tak relax. Is it 鸡腿 but Sudu je lah, kids meal. Ni ayam apa? Ni ayam belado. Ayam belado. Ayam mado. Kat sini ayam. Ayam chicken Hokkien. Sop Ani Utara. kau kena rasa sambal ni sedap. Soto. Soal utara. Asal ni Sop Ani Utara. Oh, tapi kau makan tu Itu apa Cici makan? Betik. Dah batang, dah buah dia makan. Selesai semua. Dah habis makan, check phone semua ada, pasport. Tidak. Okay, dia ber-OOTD. Taling straight guys. Taling straight kan? Taling straight. Tapi kedai-kedai dia nak tutup dah ni. Taling straight ni. Not all bukan, kena rush. Kita punya producer dan director hari ni. Yang cakap tu Mic. Ni Datuk Seri Nasir. Apa nak kena buat apa semua. So itu dia punya kerja. Saya punya kerja shopping. Jom. Tak boleh ni, tak boleh. Dia kena friendship goal apa-apa friendship goal. Friendship goal. So shopping dulu ke konten dulu? Konten dulu lah. Kalau shopping dah tak konten lah. Dah tak konten dah. Tapi boleh juga sambil-sambil. Oh, sambil-sambil. Betul? Tapi Guangzhou. Dia nak perfume ni. Apa ni? LV. Woi, syambang. Dia macam show kalau korang tengok ada apa 99 Question with Adele tu lah. Lebih kurang gitulah. Ni sedikit tips Walaupun kita berada di winter, sunscreen jangan lupa. Dia punya matahari ni sebenarnya lagi padu daripada musim biasa. Okay, ayo kita crossing. Saya dah nampak sesuatu guys. Ada Adidas oi. Kot ada jumpa apa Adidas Cheongsam ke kan. Adidas China ni diorang keluar dulu. Shibuya Cross. Hang pernah pergi Jepun? Oh, tak pernah. Tak pernah Kita lagi. tak pernah. Tak pernah Kita kena pergi Jepun ni. Osaka.
Oh, Saka. Apa soprano apa? Ada satu tempat tu yang penuh salji tu. Apa guys? Oh, sedap tu. Wah. Macam semai lah ini tempat. Kalau saya masuk ni, tak perasan ni. Macam okey ni. Okey, Sheila Hamzah beli kasut ni. Memang cyberpunk guys. Dia ada design baru tau belah sana. Tapi saya malas lah nak record. Tapi memang smart lah Adidas ni. Orang cakap design-design winter dia tengah jahat. Oh, Ubay bila dia kena pose awkward. Jangan jatuh, tak cantik. Baca ni sikit, sini sikit. Yes. Jangan kerut. Kenapa kerut? Comel demo, royak comel. Oh, mantap fotografer. Yes. Mantap sangat. Oh. DOP. Boleh Oh. Okey. Tak ada gambar baru nak post. Biasa post video je. Jom balik, duit dah habis, jom balik. Tak jadi beli ke? RM1,000. Mahal sangat. Okay, inilah dia Kota Cendu. Inilah hotel kita. Dinginnya aduh. Okay, selesai shopping Minyak Wangi apa semua tadi. Yeah. Sekarang kita akan ke venue. Biasa. Let's go. Tibanya pada hari rehearsal tu, kita pergi makan dulu. Of course, takkanlah pergi berlapar kan, negara sejuk pula. Then we went to the rehearsal. Biasalah bila rehearsal kali pertama di venue ni ada macam-macam benda lah yang kita kena betulkan, yang kita nak baik pulihkan dia. Banyak benda yang kena tweak. Tapi I am very blessed. Syukur Alhamdulillah. Trip kita di China pada kali ini lah, especially bila saya dan team saya dah take over balik my career. Kita ada team yang Alhamdulillah lengkap. Saya sendiri, kita ada Ubay behind the camera. Tapi this time bukan Ubay saja behind the camera. Kita ada Aini, even though she is also kira macam membantu saya dalam menguruskan kerjaya saya. Tapi dia turut memegang kamera. Dan kita ada Faza, untuk kita punya kira content manager kita. And kita ada Kasrina selaku stylist yang juga membantu Cik Nas yang tidak dapat hadir untuk stylingkan Syah pada kali ini. And makeup by Syamil Isma. Dan kita juga bawa daripada Malaysia sound engineer kegemaran saya, Lebay, yang menjaga mikrofon saya, yang menjaga apa yang saya suka di telinga, dan juga yang menjaga apa yang kalian dengarkan di speaker house. Tapi bila ialah masing-masing tahu kerja masing-masing ni, memang Alhamdulillah Allah permudahkan. Dan manager saya juga Darren Kong ada dibantu juga dengan Cici. So far syukur Alhamdulillah lah, everything rehearsal tu memang went well. Dan kita just berserah je lah lillahi ta'ala, apa yang jadi masa konsert tu jadilah. Macam tu. Alright, dah sampai. Kita nak ke venue. So let's go ke venue. Welcome to Chengdu, Sheila Hamzah. Oh, lawa. Aku nak pergi toilet dah. Alright. Good luck. Kerja asli. Kerja asli. Okay, mari kita. Good luck. Thank you, Yang. Okay guys, ini dia band-band untuk first tour kita di Chengdu. Belum lagi. Oh, nak nyanyi. 他们在我们后来有没有再见？也醒了，在回首的怀念。我们都没错，只是不适合。做到我现在才懂得。
确认般的飞第一的到来，这爱你的权利，永远都不放弃，这爱你的权利。记得你的我了吗？你说你会哭，不是因为在乎。只能注定错过了，在未来才遇见的你听我说。 Okey, tamatlah sudah rehearsal. Sekarang tengah bincanglah apa yang kurang, apa yang nak ubah ke apa ke. So the band dekat belakang ni semua. Itulah cerita dia. So happy. No, my dancers are on that side. When I was singing, I can't focus. Sekarang dah habis rehearsal. Kita nak tengok kita punya bilik bersiap. Ya. Wow. Oh. Okey, toilet boleh mandi semua. Sekarang kita pulang. Oish, sejuk. Okay, this is our car. Aku dah order kat Cici. Ayuh kita, let's go. Okay, tamat sudah hari ni. Penuh sangat. Penat ya? Ya. Saya okey dia, saya nyanyi berapa lagu. Itulah memang awak sebagai artis jemputan memang menolong banyak Ya. aset di saya. Lepas tu So, kita ada penari kita Shima. Syamil Shima dengan Kasrina. Uish, memang spot on lah. Memang apa yang kita praktis dan rancangkan kat LT memang dapat. Alhamdulillah. Jumpa esok konsert day. Sarangyo. Sarang ni. Okey, dan tibalah hari kejadian 10 hari bulan yang juga merangkap birthday Ubay. Happy birthday Ubay. Sebab ini merupakan konsert saya yang pertama selepas 7 tahun di China. Sebab sebelum tu saya dah pernah buat konsert kat China, but this is the first time after COVID, tahu tak? Selamat petang semua. Kita akan bergerak ke stadium. Amin. Kita akan bergerak ke tempat konsert kita sekarang. Ya. Kita dah buat base makeup semua. Dah. So nanti Kita ada ni. Ada sound check. lah. So nanti sampai sana kita akan ni lah, last touch up Takut tak semua lah. sempat kan? Okay, so jom kita bergerak guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan kami. Ayuh. Bismillah. Okay guys, dah sampai guys. Kita masuk ke lain lah. Cantik ni. Kita akan buat last sound check dan juga last rehearsal sikit lah. Okay, sambil-sambil tu kita nak pergi tengok audience. Dengan cerita dah start beratur daripada pagi. So saya punya nervous malam tu di Chengdu tu lain macam. Especially bila Ubay bagi tahu kat saya, oh sayang, diorang dah beratur dah dekat luar. And saya dapat tahu pula daripada fans group, sebenarnya konsert kita malam, ada yang daripada pukul 11 pagi, 12 tengah hari dah start beratur. Saya macam Allah. Okay, ini keadaan di luar guys. 随身携带贵重Oh lama. 演出全程严禁直播，一经发现将会被请出场外。让我们一起用礼貌守护热爱，让现场更尽兴。 Ada lagi satu. Semua penonton dah ready. Kita ada check semua So masuk je, redeem kita punya merch lah Concert kit orang panggil. Ya. Fokus. Sini ada line. Sini pun ada. Macam mana line ni? Itulah line dia guys. Dia lagi nervous sebab kita tak tahu kan expectations orang. Dia bukan saja expectations orang,
juga expectation diri saya juga, sebab I work really hard. Saya bekerja sangat keras untuk, especially untuk tour kali ni, dan konsert-konsert saya pada 2026 ni memang saya mahukan kira macam stamina tu betul-betul, dan I work really hard lah. And then dibantu juga dengan team saya yang memang kata orang sangat-sangat ada experience dan chemistry dengan saya, dan dihadiri pula dengan suami saya yang tercinta. Selesai sudah rehearsal. Ada bunga. Wah. Sheila. Busho. Ini semua bawa balik Malaysia ni. Busho. Besar. Ada orang tanya kenapa Ubay ikut saya kan. Jangan tanyalah kenapa Ubay ikut saya. Dia kan guru vokal saya. Dia menjaga vokal saya. Jadi memang Ubay memang kena ikut saya. Betul. Saya punya very first solo concert dekat China was in Shanghai tahun 2014. Kalau tak salah saya, title concert tu Love Concert. Kita ada 3 tempat actually masa tu. Kalau tak salah saya, kita ada di Shanghai, di Guangzhou dan juga di Malaysia. Dalam stadium, saya pun tak ingat lah. Saya rasa macam Axiata kot. Macam Axiata. Masa Shanghai tu. Masa kat Shanghai tu. Lebih kurang macam tu lah. Kalau korang nak tengok, ini dia Farah Fauzana ke konsert Shanghai. Hello, hi. Nampak orang Malaysia pun ada. Inilah dia misi utama saya. Woohoo, nak ke konsert solo pertama Shlamza dekat China. Bangga babe, serius. Inilah dia keadaan di Luan Stadium. Ya, nampaknya keadaan semakin lama semakin ramai orang menghampiri untuk mendapatkan Shira Hamzah. Shira Hamzah beratur. Sheila, I love you. Sheila, I love you. Sheila Hamzah. Ramai. Saya nak beritahu kepada anda semua satu perkara yang anda perlu tahu, yang mana keadaan stadium cukup penuh. Nampak tu mereka menyanyi sama-sama. Syai. I pun nyanyi walaupun I tak faham, tapi yang penting babe, look at the crowd. Saya sebagai seorang Malaysia, sahabat, kawan, kakak, bangganya. Ada kan saya tak sempat ambil gambar, ada orang tu nangis. No, not me. Okay lah, I sikit lah nangis. I nangis babe. Ramai kot. Turun. Sheila, you're the best. Fan Sheila kat sini. Sheila, the best. Sementelah saya masuk ke backstage tu, saya punya perasaan gugup tu memang lain macam. So usually saya seorang yang tak adalah terlalu gugup sangat punya orang, sebab saya macam apa-apa pun lillahi ta'ala, rock and roll lah. Tapi kali ni memang perasaan dia berbeza. So ini merupakan macam konsert saya dah setelah sekian lama, dengan adanya tim-tim saya macam terharu pun ada. Dengan diorang nampak botol air saya dah diletak ke atas stage, nampak Ubay, semua orang dah wow. Maksudnya itu petanda dia akan naik pentas dah, macam tu kan. Tapi saya cubalah ketepikan saya punya perasaan nervous tu, tetap juga tampil di atas pentas dan saya menyanyi. I gave it my all. Dan actually saya memang sangat sedih dan terharu sebab fans bagi energi tu 200% kepada saya. And it was one of the best night of my life. Wah, Thank you. I love you so much. Good luck my baby. Oh my god, my baby. So we can say Sheila, go. Okay? Okay. All together. Okay, sekali dulu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 1
Is everybody in? Yep. Yeah. Okay, ready? 1, 2, 3. Sheila, 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 go, go, go! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.侵犯了表演者的权利，属于侵权行为。是责任。未经许可的演唱会直播是违法的。观众在观看演唱会时，进行侵权行为。Hayang dari ni. Oh, cantik. Oh. So, kita tutup dengan payung ni. Kalau kat sana fan dah nampak. So, kita tutup dia dengan payung. Listen to the song here in my heart.
而不问想过我，想不通的朋友，还是你依然会心疼我。夜转转才明白那时候，懂我的人有你一个。Go easy on me, baby. I was still a child. Pakcik kan. 这条路走了多久，心中是清楚的。有一天都会，天黑了以后，我们都不知道会不会有以后。想你的夜，求你让我再爱你一遍，让爱再回到原点。你们能不能唱一遍生日快乐歌吗？来，哦，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，新郎老公啊，祝你生日快乐。哎，不行，不行啊！别这样。回来马来西亚的时候再会，可以害羞。我说，刚才我说要说点一点儿。我最亲爱的，你过得怎么样？没我的日子，你别无恙。就让我再说一次 I love you。Lama di sidai. 放哪儿了？放后面好吗？ Apa perasaan kena sidai? Gigil. Ramai ni. Kalau dia tak ambil tadi habis tu. Bunga tu segotok-segotok. 不会那么甜蜜了。喝水，要给。Baik. Minum air dulu juga. 是我，是错，这就是生活。
Astaghfirullahaladzim. Oh my god. So inilah yang dapat tadi ni. Ya, dia baling kat atas stage tadi. Ya, saya nampak. Macam ni, apa yang dia baling tu ni? Panjang-panjang pula. Syukur, alhamdulillah. Syukur. Thank you Ayah. Happy birthday Ayah. Happy tak tadi? Semua orang nyanyi untuk awak. Oh betul, yang dapat semangat betul. Semangat. Saya Here. angguk je. Saya macam boleh tak saya berkata sesuatu yang sweet sikit macam tu. Lepas tu semua dia cakap bye bye. Tadi dia cakap, Cium. So cium. betul kan? Okay, now. Cium. Okay, tapi kalau cium kat sini. Ya Allah. Okay. Dah ada kesan Lepas tu- malam ni jadi lah. Ya. Ini yang lip lampu. Udah ke mulut sebelah pipi dia. Pergilah. Oh, macam lilin tau. Macam dia ada rasa macam kebas-kebas tak? Lip lampu. Yang ni nampak macam gaut tadi Jatuh tadi. Syukur tamat sudah konsert di Chengdu. Next station Huangzhou. We meet at the Huangzhou. Thank you dan jangan lupa subscribe. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to Bang Ya. Happy birthday to you. Alhamdulillah. Bye. Itulah dia vlog kita di Chengdu. Okey, jumpa anda semua di Guangzhou, Beijing, Shanghai dan KL. Apa-apa pun jangan lupa subscribe this channel. See you soon.